lagi buta maya dan tanya aku nak ke mana. Bersuara ringki baju bunga. Assalamualaikum. Bolehkah saya nak melawat sekolah-sekolah ni pusing-pusing sikit? Boleh YB. Saya amat malu-malukan kedatangan YB ke sekolah ini. Buat kata Putra Melayu, terus pusat tapak tangan, guru dan tarakan. Okey. Saya nak pergi kerja insyaAllah. Saya nampak banyak kerasukan kat sekolah ni. Cuba kita sikit benda tu. Kami kekurangan dana untuk penambahbaikan di sekolah ni, YB. Macam mana pula ni? Banyak dah pertukaran saya bagi untuk bina sekolah ni. Saya tak tahu, semuanya saya serahkan kepada kata saya. Cik Mia, saya jawab tawaran YB. Saya memang dilantik sebagai akauntan sekolah, tapi saya tak pernah menerima apa-apa pun sumbangan daripada YB. Cik jangan nak tipu. Setiap bulan YB bagi tahu. Betul ke dia yang ambil? Akaun sekolah kita dah lama tak menerima apa-apa sumbangan, Cik Hamzah. Betul, saya tak tipu. Saya tak kira apa benda yang terjadi. Esok saya nak tengok menyertai tak terjadi. Betul tak? Baik YB. Apa yang bising dalam bilik gerakan tadi cikgu? Weh, tadi kan Cik Mia ambil je sekolah tau. Betul ke Cik Mia yang ambil? Tak percayalah saya. Saya akan buktikan yang Cik Mia tak ambil duit akaun sekolah tu. Macam mana Puan? Kalau terkantung macam mana? Apa dia nak buat? Kamu jangan risau. Orang takkan tahu kalau kamu tak boleh tahu. Saya ada cadangan. Kita jadikan Cikgu Mia sebagai kambing hitam. Betul ke Cikgu Mila apa yang pengetua Tri cakap pasal Cik Mia? Saya tak ada niat langsung nak ambil duit pertukar daripada YB. Lagipun sekolah kita dah lama tak dapat apa-apa sumbangan. Habis tu macam mana saya nak buktikan saya tak bersalah? Saya boleh tolong? Macam mana? Macam ni. Saya akan masuk bilik pengetua. Saya akan cari bukti yang sebenarnya diorang palsukan duit akaun kewangan sekolah. Diorang sebenarnya nak Cik Mia jadikan menteri diorang. Diorang maksudnya? Ya, bukan pengetua je yang terlibat, tapi Encik Hamzah pun ikut bersekongkol sekali demi mendapatkan duit keuntungan yang banyak. Sebenarnya saya dah tahu lama rancangan diorang. Cuma saya takut dibuang kerja. Sebab sebelum ni Encik Hamzah ada warning saya supaya rahsiakan perkara ni. Mereka sebenarnya dah lama buat kerja macam ni untuk dapatkan keuntungan yang lebih. Mana ni ketua? Mana tak seimbangan yang saya nak tengok tu? Tunjukkan. Sebenarnya saya tak tahu YB. Cik Mia yang ambil duit tu dalam akaun sekolah. Sebab tu saya tak pernah dapat duit pertukaran yang YB bagi tu. Saya tak sangka dia buat semua ni. Apa bukti saya yang ambil? Mengaku je lah Cik Mia. Pengetua tak ada hak nak tulis Cik Mia kalau tak ada bukti. Bukti apa lagi? Datang lagi suluh Cik Mia yang diamanahkan untuk jaga duit tu. Tunggu dulu. Saya ada bukti yang Cik Mia tak bersalah dalam hal ni. Apa kamu melakukan Dewi? Ni buktinya. Apa ni bang tu? Nampak ni tak cikgu ni? Banyak yang bocor. Banyak duit yang tak masuk dalam akaun sekolah. Banyak yang masuk dalam akaun
daripada kamu. Saya akan kenalkan isu ni kepada pihak yang berwajib. Dan isu ni telah pun melanggar etika profesional dalam dunia kerjaan. Awak tak layak menjadi contoh. Awak tak layak menjadi contoh. Awak kena kau pula. Saya tak kira apa benda yang terjadi. Esok saya nak tengok berita dari sini. Betul tak? 3 1 belum saya akan buktikan si Alia tak ambil duit akaun sekolah tu. Dah